Hari tu FYP orang beli ais latte dekat 7E. Aku pun mencari lah ais latte dekat 7E, nak mencuba juga. Ais latte 7E ni ada jual dekat 7E yang ada logo cafe saja. Yang ni aku pergi dekat 7E Antara Gapi. Tengok dalam dia memang berbeza kalau dengan 7E yang biasa punya. Dia pilihan makanan dia, snack dia memang lagi banyak lah nampak ni. Korang boleh tengok sendiri. Dia punya susunan pun, dekor dalam dia pun memang berbeza daripada 7E yang biasa. Nak order ais latte rupanya dekat kaunter, kan kena bancuh sendiri. Ni dia punya kaunter, so aku order. Okay, ais latte tu Nak gula ke? tak payah. Tak payah. Membership dia? Tak ada. Tak ada, Bismillah. Okey, terima kasih. Okay, sama. Siap pun ais latte 7E tanpa gula. Dia punya layer pun cantik lah budak ni buat. Bawah ada susu, tengah-tengah dia punya latte. Okey, sekarang jom kita cuba. Sedap ke tak sedap? Wish, terjatuh berlaku. Latte daripada 7E. Hui, nampak dia punya layer-layer dia pun cantik juga budak ni buat. Bila kita rasa ais latte dia, buih-buih dia. Dia pakai mesin apa tak tadi. Harga dia RM4.90 je weh. Murah lah. Yang jual tepi jalan pun tak semurah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Padu ais latte dia. Kalau korang nak try ais latte daripada 7E, korang boleh cari 7E yang ada logo cafe je. Yang tak ada logo cafe, memang tak ada. Power, padu.